Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini saya ingin berkongsikan satu instrumen menarik yang dinamakan soal selidik konflik diri, keluarga dan organisasi. Soal selidik ini dihasilkan sebagai sebahagian daripada subjek, pengujian dan pengukuran lanjutan. Secara ringkas, kita akan lihat pengenalan kepada soal selidik ini, bagaimana ia ditadbir dan dinilai, cara pensekorannya, interpretasi tahap konflik, dan akhir sekali kita akan buat sedikit refleksi dan soal jawab. Santai saja ya. Okey, soal selidik ini dibangunkan untuk kenal pasti jenis konflik dalam tiga aspek utama kehidupan. Konflik dalam diri, konflik dalam keluarga, dan konflik dalam organisasi atau tempat kerja. Item-item dalam soal selidik ini dijawab menggunakan skala Likert dari tidak setuju sehingga ke sangat setuju. Ia diinspirasikan daripada tokoh-tokoh terkenal seperti Kenneth Thomas, Ralph Kilman, dan Murray Bowen yang memang pakar dalam teori konflik dan dinamika keluarga. Tujuannya ada tiga. Pertama, untuk kenal pasti punca utama konflik. Kedua, ingin memahami kesan konflik ini terhadap emosi dan mental. Dan ketiga, membantu untuk mengenal pasti jenis intervensi yang sesuai, sama ada kaunseling, latihan kemahiran, atau sekadar bimbingan ringan. Kalau anda ingin tahu, soal selidik ini tidak muncul seperti itu sahaja. Ia hasil daripada gabungan beberapa elemen, kajian psikologi awal, dinamika keluarga moden, konflik di tempat kerja, dan pembinaan alat penilaian psikologi yang tepat. Maksudnya, ia ada asas yang kukuh, bukan sekadar try and error. Baiklah, cara pentadbirannya mudah sahaja. Pertama, kaunselor akan beri taklimat ringkas. Selepas itu, murid jawab lebih kurang dalam 20 sehingga 25 minit. Kemudian data akan dikumpulkan dan dianalisis. Seterusnya, sekiranya ada murid yang memperolehi skor konflik tinggi, bolehlah dipanggil untuk sesi kaunseling secara berfokus. Proses ini bukan untuk menghukum, tapi lebih kepada memahami dan membantu. Cara kira pun senang sahaja, kita jumlahkan skor berdasarkan skala yang dipilih oleh responden. Tidak perlu software canggih, sekadar menggunakan kalkulator dan sedikit fokus yang tinggi. Interpretasi skor. Kita akan bahagikan kepada beberapa tahap. Tahap yang paling rendah iaitu tahap tenang 1 sehingga 30. Individu ini stabil, bijak urus emosi, dan berfikiran rasional. Tahap yang kedua, tahap rendah 31 sehingga 60. Masih okey tapi ada ruang untuk penambahbaikan sesuai dapatkan nasihat. Seterusnya, tahap sederhana 61 sehingga 90, konflik sudah mula memberi kesan, perlu intervensi yang lebih serius. Dan akhir sekali, tahap yang tertinggi 91 sehingga 120. Individu ini sudah mula kritikal dan individu ini juga perlu untuk berjumpa dengan kaunselor dengan kadar yang segera demi keselamatan emosi dan hubungan sosial mereka. Walau bagaimanapun, ada juga pandangan yang mengatakan soal selidik ini agak mengelirukan dan mungkin tidak sesuai sepenuhnya untuk murid sekolah. Jadi, sebagai guru atau kaunselor, kita kena sesuaikan penerangan dan mungkin ubah suai sedikit supaya lebih relevan dengan tahap pemahaman pelajar. Kesimpulannya, soal selidik ini adalah satu alat yang berguna untuk meneliti konflik yang mungkin tersembunyi dalam diri murid atau individu dewasa. Tapi seperti biasa, alat hanyalah alat, yang penting adalah bagaimana kita menggunakan maklumat yang diperoleh untuk membantu, membimbing dan membina semula kekuatan diri mereka. Sekian, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.